Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan untuk satu lagi ulasan di Amans. Dan untuk EV hari ini yang kita ada adalah Leapmotor B10, iaitu adik kepada C10. Untuk kelasnya adalah SUV elektrik kelas C. Jadi kelas C akan bersaing dengan Proton E-Mas 7 dan juga BYD Atto 3. Jadi untuk makluman anda, kita mula macam biasalah, kita akan mula dari hadapan dan dia memaparkan lampu DRL yang berbentuk seperti checkered flag. Di bawah adalah lampu projektor dan of course lah kat sini logo dia besar kat sini. Kat depan ni ada kamera. Jadi kalau tengok dari bahagian hadapan memang bertutup. Kat bawah ni ada lubang angin. Rasa ni akan boleh buka. Jadi boleh nampak dia boleh buka macam tu. Jadi kita terus ke bahagian tayar. Jadi ke bahagian tayar kita ada tayar hadapan. Tayar hadapan adalah tayar Linglong Sportmaster 255 50R 18. Jadi tayar bersaiz 18 inci dan saya difahamkan ia mempunyai tayar yang lain saiznya di hadapan dan di belakang. Jadi jom kita pergi belakang. Jadi kat belakang ni tayar dia besar sikit sebab ia menggunakan pacuan belakang. Jadi kalau tengok daripada tayar, memang rim dia pun cantik. Rim dia style ada macam ada satu yang 5 spoke and then 5 spoke ada, boleh nampak 2 tona kat sini lah. Jadi cuma itulah orang selalu cakap mengenai tayar Linglong kan. Setakat yang saya bawa ni saya rasa tayar Linglong ni kira okey lah. Tak ada rasa mungkin jenama lah kot. Orang kata sebutan nama dia macam tayar Linglong. Dan rekaan pembengang pintu yang terbenam. Jadi di bahagian belakang kita pun boleh nampak rekaan checkered flag, lampu belakang checkered flag begini. Dan untuk di bahagian belakang kita ada boot yang automatik. Okey. So untuk makluman anda, ruang storan yang diberikan adalah 430 liter. Dan jika kerusi belakang diturunkan, kita dapat ruang sebanyak 1700 liter. Dan kita tengok dia ada dan boot ini pun boleh menggunakan force floor lah. Jadi kita boleh turunkan macam ni. Tapi sekarang ni sebab tengah banyak barang, kita tak boleh nak turunkan lagi lah. Jadi yang ada dengan saya adalah tayar repair kit, kabel type 2 dan juga plug 3 pin. Dan kita boleh tutup. Jadi kalau rekaan belakang memang kemas lah. Okey, di bahagian belakang kanan terdapatnya palang pengecasan AC dan DC. So untuk saya membawa Leapmotor B10 design. Jadi AC adalah 11 kW 3 phase dan DC adalah dia boleh mencapai sehingga 168 kW. Jadi untuk DC, menariknya anda boleh mengecas 30 ke 80% dalam masa 20 minit. Jadi 20 minit 30 ke 80 cukup pantas untuk isi lah. Semalam pun saya dah test masa saya sampai kat Ipoh. Masa saya sampai kat Ipoh saya ada 31%. Saya cas sampai 80%, memang 20 minit tu senang dapat. Dan saya cas sampai lajak sampai penuh sekitar dalam 47 minit sebegitu. Jadi untuk pengecasan boleh dikatakan Leapmotor ni memang agak laju. Dan jadi untuk makluman, anda untuk masuk ke dalam kereta ni ada dua cara. Satu, kalau dah beli boleh guna app lah. Tapi macam saya yang tak beli, kita akan dapat access card ataupun NFC card. So nak masuk keluar kena tap. So macam ni saya tap lah untuk lock. Dan kalau nak masuk kena tap lagi sekali lah. Dan sensor ni hanya ada belah sini sajalah. Mungkin saya boleh buka frunk. Sama-sama kita buka frunk. So ini adalah saiz frunk dia. Kalau kereta EV lain mungkin dia tutup benda ni dan untuk anda nampak frunk sahaja. Tapi ini macam inilah frunk dia, tapi pada masa sama benda lain masih terdedah. Again, pacuan dia adalah pacuan belakang, bukan pacuan hadapan. Jadi tu sebab ada frunk lah. Ini saya rasa kalau nak letak tayar repair kit boleh lah, tapi nak letak durian tak boleh lah kot. Okay, ini adalah kokpit pemanduan ataupun ruang hadapan Leapmotor B10. Jadi anda akan dapat melihat, untuk pemandu dapat melihat paparan instrumen bersaiz 8 inci dan paparan LCD bersaiz 15 inci. Jadi untuk paparan inforia dan paparan ni saling melengkapi jugalah. Sebabnya katakanlah anda sedang melihat map yang disediakan adalah A-map. Jadi untuk A-map dia turut memberikan sedikit sebanyak macam anda dah sampai kat sana berapa bateri anda, dan anda pun boleh mencek pengecasan yang sekitar kat sini. Jadi macam kat sini boleh tengok lah berapa banyak yang ada, dan dia pun tulis apa jenis yang ada lah, type 1 ke, type 2 ke, CCS ke apa ke. So ni kita balik. Dan
paparan dia boleh paparan dan dashboard antarmuka ni semua saya boleh kata agak kemas dan tidak boring. Dekat sini pun kalau katakanlah kita nak mengawal window, nak lock kereta atau tidak, nak tutup sunroof, macam-macam yang boleh dibuat menerusi home punya control ni lah. Kalau masa saya ulas Leapmotor C10, saya dah cakap mengenai ketiadaan Apple CarPlay. Tapi jangan risau, C10 dengan B10 dah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi anda boleh je nak tether semua benda lah, nak tambat semua benda, nak pasang Spotify, nak buka Google Map, semua ada. Dan dekat sini pun ada ventilation. Jadi untuk penumpang hadapan dan kiri dan kanan anda boleh menetapkan lah ventilation lah. Tak lengkap kalau kereta EV tak ada kamera 360, wheel view 360. Dekat bahagian sini, dekat bahagian hadapan ada ruang letak cawan yang boleh dilipat. Jadi kalau ruang letak cawan ni bila dilipat, dia akan ada ruang untuk anda letak beg anda lah. Dan di belakang ini ada pengecas 12 volt, USB-C dan juga USB-A. Dan di sini letaknya anda punya key. So ni adalah ruang storan dan dalam dia agak bagi saya tak cukup luas. So steering yang dia bagi ada dua berbola multi controller. Okey, saya kalau kata yang ni macam ni, kita boleh klik, ada papan pemetaan. Dan okey, saya suka yang pemetaan ni sebab bila anda mengaktifkan map yang disediakan, jadi ada direction kat sini. Tapi kalau anda buat Google Maps atau Waze atau Apple Maps, ni takkan ada. Tapi kalau guna yang Maps default dia, ada. Dan saya tekan lagi sekali, adalah ni Spotify punya kawalan. Yang ni sebab kita baru tadi masuk, so 28 minit dah kita kat sini. Tapi kalau katakanlah kita tekan lagi sekali, sejak di cas malam kita dah jalan sampai 258.7 km dengan 8 jam 22 minit lah. Okey, kalau kat sini, ini ada satu button yang boleh customize. Kalau macam sekarang ni, saya klik untuk enable combine settings. Yang ni kalau saya tekan 2 kali, dia akan jadi sport. Okay, 1, 2. Nampak efek merah, sport. Kat sini adanya pengimbas muka yang mengimbas pemandu. Adakah pemandu sedang concentrate atau tidak. Dia tengok kalau pemandu ni macam dia ni pancit memandu ni, then dia akan bagi amaran lah. Bagi saya dia sedikit agresif, yang mana dia macam polling rate dia akan sentiasa check you punya keselamatan, you punya ni lah, attention atau tidak. Dan kita ada sunroof sebenarnya. So sunroof ni agak function lah. Anda boleh je buka guna dengan command hi Leapmotor, please continue. Close the sunshade. Okay, sunshade closed. Okay. Dan untuk makluman, kereta ni sebab dia ada V2L, jadi anda pun boleh ada mempunyai pelbagai senario. Satu, anda nak guna sebagai cam mode atau anda nak guna sebagai V2L. Dan kalau katakanlah cam mode, kita enter, dia akan offkan semua lampu kat dalam ni dan dia akan hidupkan aircon dan menggunakan tenaga yang sangat minimal lah. Jadi jom kita tengok bahagian belakang Leapmotor B10. Okey, sekarang kita kat belakang dah dan dah hujan dah. Dan untuk ketinggian saya 160, saya mungkin ada dalam 2 genggaman sebelum sampai ke atas. Di bahagian belakang sebenarnya memang boleh kata sangat mewah. Pilihan Leapmotor menggunakan warna putih pada material Ocotex ni membuatkan dia rasa macam elegan. Tapi pada masa sama bila pergi pegang kat satu tempat, rasa ada rasa plastik lah. Ada rasa plastik tu tak dapat dinafikan. Jadi kita ada sebelah dekat kanan ni ada selain dari pembesar suara, kat sini ada ni tempat letak air Jadi kat sini ada tempat letak air, dan belakang seat ada poket. Dan kat belakang ada penyaman udara Jadi kalau macam penumpang belakang rasa panas, kita boleh je buka dan kita boleh dapat angin lah. Ada USB-C, USB-A dan satu laci macam laci tong sampah. Dan ni ada armrest. Jadi kalau katakanlah untuk pengalaman sepanjang memandu Leapmotor B10 ni, okey, Leapmotor B10 ni sebelum ni saya pernah bawa Leapmotor C10. Kalau Leapmotor C10 adalah C-Class, harga C-Class tapi saiz dia D-Class tau. Jadi SUV D-Class ni macam besar. Yang ni saya rasa memang seolah-olah macam
saya yang kalau kata daily drive saya adalah Peugeot 2008. Masuk ni pun tak jauh beza lah. Dia macam size dia just nice. Dia tak adalah kita rasa terlalu macam besar. Tak ada kalau macam apa, atau orang kata macam intimidating lah. Macam sebab ada perasaan kalau katakanlah kita bawa kereta besar ataupun kita bawa kereta yang sedang, apatah lagi kalau kita bawa kereta kecil lah. Dari segi driving style, saya rasa suspension wise dia firmer side. Firm, bukanlah stiff yang macam keras sangat ke apa ke. Dia firm, dia mungkin sikit je lembut dia. Dia mungkin tak rasa sangat kalau orang kata, saya selalu kalau katakanlah ambil perasaan suspension ni, kalau macam Imas 7 lah, dia memang macam membuai sikit lah, membuai sikit. Kalau yang baru ni Proton Imas 7 PHEV, yang tu macam dah improve sikit dah, walaupun masih ada karakteristik dia yang lembut, soft. Yang ni dia lebih pada stiff side, tapi tak terlalu stiff. Kalau saya, kamus saya yang paling stiff adalah Mini lah. Mini memang itulah apa, dia Mini punya karakteristik. Jadi suspension dia memang betul-betul rasa lah. Macam ni pun kita tengah lalu duduk, so tak adalah, dia rasa tapi tak terlalu kuat atau terlalu kasar lah. So kalau katakanlah family wise, saya rasa naik ni memang akan rasa sangat selesa. Okay, sisi dia saya rasa macam tak berapa sangat, sebab dia bila pada jarak dia yang paling rapat pun dia masih jauh kat depan. Yang tu kita okey, yang tu bagi saya okey. Tapi bila dia nak apply region tu macam biasa kalau ni mau orang ini, kalau apa, rasa penumpang belakang boleh rasa motion sickness ni kot, boleh rasa lawyer lah. Sebab dia bila kalau katakanlah depan tu tengah tak ada, dia akan memecut. Tapi bila nak break, dia nak ni memang terasa dia macam tu, terasa dia tarik lah, terasa dia tarik. Dan dia break pun rasa macam nak membreak sangat lah. Jadi dia punya low speed follow tu ataupun execution apa, dia punya low speed follow ataupun dia punya AC tu dia macam keras sikit lah. Saya rasa mungkin anda boleh dengar sikit apa, dia ada bunyi macam audible. Saya tak jumpa tempat nak off benda tu lah. Rasa dia macam kurang best. Tu dengar dia, tapi dah lali lah kot. By now dah lali lah. Cuma awal macam saya masih mencari juga macam mana nak off benda tu lah. Bila sebut pasal pengecasan 30 ke 80% dalam masa 20 minit tu sebenarnya satu benda yang pantas. Jadi kalau katakanlah anda guna ni even untuk antara bandar pun, anda mungkin tak perlukan masa yang lama lah. Okay, jadi untuk driving impression dari Bangsa ke Ipoh tadi saya ambil masa tak lama pun. Saya bawa kereta petrol juga. Dan saya dapati of course lah, daripada bateri 100% hingga dalam sampai kat tempat charging tadi 31%. Penggunaan yang tinggi, guna pun 19 kWh. Sebab kalau ikut rated dia boleh je nak sampai apa, boleh je 13 kWh per 100 km. Tapi tadi saya dapati saya guna 19 kWh per 100 km. Jadi satu angka yang agak besar lah. Okey, untuk kereta ni dia boleh mengucut 0 ke 100 dalam masa 8 saat. Dengan 8 saat memang sedikit macam trade off lah. Tapi tak adalah lambat untuk memecut apa sih. Jadi saya masih sempat lah. Cumanya kalau katakanlah anda memang jiwa kelajuan, anda macam aku dah biasa dah pecut 0 ke 100 dalam masa 5 saat atau 3 saat atau 3.8 saat. Jadi mungkin beli motor Big 10 ni apa, anda terpaksa berkompromi lah dengan jiwa kelajuan anda. Kelajuan dia maksimum pun 170 km sejam. Jadi tak sampai lah. Tadi tak sampai. Cuma tadi most of the time saya bawa dalam tinggi jugalah. Itu sebab penggunaan tenaga adalah 19 kWh per 100 km. Dan biasa pada jajar apa, pada EV yang ngam-ngam 400 km ataupun range dia pada angka sebegitu, dia mungkin anda akan kerap mengecas lah. Saya rasa kalau untuk kegunaan bandar memang kereta ni tip top lah. So Lim Motor Big 10 ditawarkan pada dua variasi, iaitu versi live dan juga design. Beza live dengan design adalah live yang low spec, dia mempunyai bateri sebesar 56 kWh. Jadi jarak dia adalah sekitar 360 km dari LTP. Manakala top spec design mempunyai bateri sebesar 67 kWh
dan jarak dia claim adalah 434 WLTP. 434 km WLTP. Tadi saya rasa saya cakap saya punya 410, tapi itu of course lah mengikut penggunaan yang apa, mengikut penggunaan juga kan. Sebab tapi ikutkan saya punya yang tadi, kalau ikut dynamic 360 km je lah. Jadi sebab tadi saya buat laju. Jadi dengan top speed dua-dua adalah 170 km. Jadi beza adalah bateri. Saya kalau katakanlah beza bateri ni, untuk EV ambil bateri lagi besar, lagi better lah. Sebab apa, yalah kalau katakanlah beza pun dalam antara top spec dengan high spec beza mungkin 5,000, 6,000 ataupun 10,000 lah katakanlah kan. Bila bayar bulan-bulan pun beza mungkin dalam, bayar bulan-bulan mungkin beza 100 ke 50 sebab bayar bulan-bulan. Jadi lebih baik pilih go sampai top spec. Sebab EV macam biasa, capacity bateri dan jarak perjalanan tu lebih penting lah. Sebab kalau katakanlah anda ambil yang 500 WLTP, kalau 500 WLTP mungkin give and take 460 atau 450 lah, ikut pemandu anda jugalah. So kalau katakanlah apa, Leapmotor V10 ni untuk siapa? Saya rasa lah Leapmotor V10 ni kalau katakanlah anda macam mencari SUV kelas C di pasaran, tapi mungkin anda macam nak tampil berbeza sikit lah. Macam orang lain pakai EMAS 7, orang lain mungkin pakai BYD Atto 3. Jadi mungkin anda boleh consider lah, anda boleh consider Leapmotor V10 lah. Sebab rasa dari segi size ke apa, capacity battery, range, mungkin boleh kata tak jauh berbeza lah. Dia bukannya ada satu yang akan mengalahkan semua ke apa, tak lah. Okey, itu sahaja ulasan saya untuk Leapmotor V10 versi design. Ia dijual pada harga RM118,800. Pada kelasnya, ia bersaing dengan BYD Atto 3, ia bersaing dengan Proton EMAS 7. Kalau katakanlah anda nampak kawan-kawan anda beli Proton EMAS 7, BYD Atto 3, mungkin anda rasa nak lain dari yang lain, adanya Leapmotor V10. Jadi anda bersama saya Ikuan untuk satu lagi ulasan EV di Amans. Jumpa anda di video akan datang. Bye-bye.